الله وعلى محمد شهد Ini الله apa? أنه لا إله إلا Ini هو doa apa? الملائكة والملائكة برزقه قائما بتدبير رزقه يا الله Bye لا bye. إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الهم والكسل وأعوذ بك I'm من shaking الجبن now. I'm والبخل shaking. وأعوذ بك من غلبة الدين وصالح الرجال الله أنت الرزق كمي 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 وشكل لديك يا الله بارك لا سلم بن محمد صلى الله عليه وسلم ذاك المسلم يا الله بارك اللهم كل بما قلنا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih Akak pun semoga you ini yang ujian. Tapi jangan berhenti usaha korban. Faham? Sebab kenapa you jumpa I tau? Hello? Hello? 你有电脑哦？你可以用你的电话打。你帮我用你的电话。跟他讲哦，自己开。Kejap ah. Tapi Akak tak bawa banyak apa duit. Akak hanya mampu yang apa yang Akak boleh tolong. Kak, dah banyak sangat dah Kak. Ha? Dah banyak sangat dah Kak. 你要我跟他讲在哪？你在讲，然后他我在弄我在拍的 video。Nah, sedikit kata-kata untuk Akak. Sedikit kata-kata untuk Akak. Maksudnya? I nak sikit-sikit you kata-kata untuk Akak. Barang siapa yang bersabar, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. So, Akak pun semoga you murahkan rezeki selalu. Semoga kita doakan ibu cepat sembuh. Okey? Okey? Selepas ni Okey? Selepas ni nanti raya you bagi apa nombor Akak. Lepas tu Akak hantar sikit beras, sikit makanan untuk you. Okey? Mana-mana lah. Tapi mari sini dulu. Jangan nangis, okey? Okey. Lepas hujan ada pelangi. Okey? Jangan nangis, okey? Okey? Nanti bagi nombor, lepas tu Akak hantar bagi you. Bayu. Ada apa? You phone bagi nombor. Nanti Akak apa-apa Roger Akak hantar barang pergi 8 kan? Akak hantar beras, hantar makanan Belakang sikit. dah cukup dah Kak. Tak apa, Akak ikhlas. Sebab jodoh you hari ni jumpa Akak. Akak apa boleh tolong, Akak mampu tolong, I akan buat terbaik untuk yang ni. Okay? You bagi I nombor phone. Lepas nanti I Kak, dah banyak dah satu tak banyak. apa. I nak you sebab mungkin yang Tuhan bagi I rezeki lebih. So I boleh bantu yang saya apa yang saya boleh bantu. Malu. Aku I belum bayar. 我没有还钱，kena bar dah, saya belum bayar nanti. Atau you boleh miss call Akak. Line kena bar. Apa? Lain Line apa? kena bar belum bayar. Lain kenapa mesti nak call orang lagi? Okey, buka. Line kena bar. Line. Akak. Oh. Okey, dapat. Ini yang nombor Akak. Nama apa lah? Lagi satu kali. Daniel. Macam mana spell D D-A-N-I-E-L. D A N I
D-A-L. E-A-L, Daniel. Ah, Kau kena angkat kan? Dia kena I. So dia kena I, dia cakap, ini akak. Ada follow akak? follow tak ada sebab saya tak ada. Sebab ini phone adik. Saya Phone tak adik. boleh- Tak ada phone. Tak follow. Tak payah QR guys. I mampu yang saya, you orang support business I akan yang buat apa yang saya boleh buat je. You faham tak? Sebab kenapa hari ni saya buka itu, beli itu sebab saya nak bagi banyak-banyak sedekah. You faham tak? Terima kasih sangat Kak. Okay. Semoga Allah membalas Bye. kebaikan Kak. Amin. Okay? Semoga you punya business. You pandai cakap. You kena pandai cakap. Macam promote barang. You jangan diam-diam je. Nanti orang tak tahu. You kena belajar macam mana cara. Okay, aku macam ni. Kakak nak beli tak? Macam tu. Okay? Baik. Kak murah rezeki Kak. Amin. Sama-sama murahkan rezeki, jaga kesihatan, jaga semoga ibu cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye. Bye bye semua. Bye bye semua.酷啊！他是自闭症，嗯。他自闭症，一看就知道他是自闭症。 I nak bagi dia confident. 他会笑的。 Tadi dia tak ketawa, I cakap confident. Sekarang tengok dia macam mana. Dia boleh ketawa dah. Tadi dia tak ketawa punya tau. Tadi dia berani, tak berani. I cakap cuba tak apa hujan. Selepas hujan ada pelangi. 因为太多被 reject 了。啊，对。他讲我叫他来这边先，然后我们换地方啊。我跟他讲，去对面的那个什么就可以了吗？还是去哪里？因为我也不懂这里哪里有比较好。你找看。这边都是。 Mbak Abel, I mampu apa yang saya boleh tolong je lah. Sebab I pun bukan orang kaya. Sebab I pun dari orang susah. Sebab dulu I punya ayah itulah kenapa Acin saya, family saya apa. Sebab Acin dia dulu sangat susah. Susah sampai rumah dia, tok saya punya rumah, hujan, banjir. Itulah I cakap ramai tengok yang apa yang kita sekarang je, tak tengok apa yang kita lalu. You faham tak? Sebenarnya sebelum saya jadi influencer, sebelum saya jadi KOL, you tahu saya setiap saya punya birthday, saya tak sambut, saya pergi mana tahu. I ada gambar semua. Tapi saya sebelum tu saya pernah post. Tapi I ada gambar. I pergi rumah yatim. I guna yang saya punya kawan, saya punya keluarga, saudara bagi saya punya ampau, saya bagi, I pergi rumah yatim. Tak nangis lah sebab kesian kadang-kadang. Ya, sama penuh, full. So, you orang support saya punya business, semoga Bel punya business semakin maju. So, saya akan, sebab saya jenis saya tak akan selfish, saya akan lagi sedekah banyak. Walaupun I bukan Islam, I tak boleh bayar zakat. Tapi saya mampu pergi buat apa yang saya boleh. Sebab you orang support saya. Faham tak? Tu je lah.